Kita paling murah. Apa tolong mah? Banglamnya lah. Iya, Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Weh, ini satu lagi cerita pelik kat tanah air kita. Seorang aktivis bernama Richie Go kongsikan video kedai jahit milik warga asing yang terletak dekat terminal bas Kota Tinggi, Johor. Orang bayangkan tengah-tengah tempat orang ramai, boleh pula kedai ini beroperasi elok je. Siap gantung baju depan kedai macam kedai sah berlesen. Tapi masalahnya ini bukan warga negara tempatan bang. Katanya datang kerja 3D, tapi sekarang dah buka bisnes sendiri. Hebat betul lesen gaib di orang ni. 100% diuruskan oleh 2 orang Bangla. Yang lagi best, pihak berkuasa buat apa? Tutup mata. Buat tak nampak. Atau memang dah biasa nampak benda ini sampai jadi hal kecil dia. Kalau rakyat tempatan buat, tak cukup sejam dah kena saman. Tapi kalau warga asing buka kedai, senyap sunyi. Macam tak wujud undang-undang. Orang cakap Malaysia ni syurga bagi pendatang. Mungkin betul. Sebab kalau kau rajin, kau boleh buat apa sahaja. Asalkan bukan orang tempatan. Ironinya, yang sepatutnya jaga maruah undang-undang jadi macam pelindung senyap. Serius weh, kalau benda ini berlarutan, nanti bukan setakat tukang jahit. Tukang potong rambut, tukang urut, semua sektor dapat sapu. Bila orang tanya kenapa, jawapan klise keluar. Kurang tenaga kerja tempatan, kurang kepala otak apa. Yang kerja di orang buat pun ramai nak buat kalau sistem tu adil. Adakah anda sedang mencari tukang jahit dengan upah yang murah? Atau ingin membuat tempahan pakaian seperti seluar, baju dan lain-lain lagi? Jom kita pergi ke tempat ini. Bangladesh mana? Bangladesh, Dhaka. Paling murah saya. Orang sini hampir 100. Cina, Melayu. Ambil 100? 100. Ambil Saya paling 90? murah. Apa pasal? Tak tahu, dia ambil lebih lah. Kita paling murah. Apa tolong mah? Banglamnya lah. Iya, Bangladesh. Hah? Yang Bangladesh. Oh, Bangladesh. Satu lampu lah. Ramai kan Bangladesh sini? Bangladesh kurang sini. Bilang tadi sini? Ada. Saya ada sini, sana ada, tapi sana sini kurang lah. Sudah lama? Sini sudah 5 tahun. Sudah kahwin sini ya? Hah? Wah. Sudah ada anak? Sudah 1. Ada 2 orang sahaja di dalam kedai ini. Dia sebagai pengusaha dan seorang pekerja, juga seorang warga Bangladesh. Di mana isterinya? Mungkin sedang sibuk memasak, mencuci pakaian dan menjaga anak di rumah. Atau mungkin tidak berminat untuk kerja sebagai tukang jahit. Atau mungkin juga berada di Bangladesh. Kepada sesiapa yang ingin berkunjung ke sini, kedai ini berada berhampiran Terminal Bas Kota Tinggi, Johor.